Dahulu kala, ada seorang kaya raya tapi sombong bernama Nabal. Dia menghina Daud dan orang-orangnya, buat Daud marah sangat sampai nak balas dendam. Daud kumpul 400 pahlawan, bersedia untuk serang Nabal. Keadaan waktu tu tegang betul, macam nak perang besar je. Nyawa ramai orang dalam bahaya sebab satu keangkuhan, Mujur, isteri Nabal, Abigail, seorang wanita yang sangat bijaksana dan berhati mulia. Bila dia dengar pasal kemarahan Daud, dia tak buang masa, terus sediakan banyak hadiah dan pergi jumpa Daud. Dengan penuh rendah hati, dia merayu, "Tuan saya, janganlah ambil hati sangat pasal hal ni." 25. Kata-kata lembutnya menunjukkan kuasa perdamaian yang luar biasa. Kata-kata Abigail yang penuh hikmah dan hadiahnya yang ikhlas tu, terus sejukkan hati Daud. Dia sedar Tuhan dah hantar Abigail untuk halang dia dari buat dosa besar. Kisah ni eja kita, betapa satu hati yang bijak dan penuh kasih sayang boleh ubah keadaan tegang jadi damai. Ia ingatkan kita, kasih sayang dan hikmah selalu penting dalam setiap tindakan.